Saya jadi terkejut, ada watak menteri dalam gambar itu, dan menteri itu masih menteri kabinet sekarang. Dalam perjalanan saya berpusing seluruh Sabah lebih daripada seminggu ini, saya bertemu antara isu undercurrent ialah isu Justice for Zara. Okey, cantik. Justice for Zara ini ramai orang melihat, kita di Semenanjung dan sebagainya melihat bahawa ia isu buli. Ya, betul. Pertama, saya betulkan dia bukan isu buli. Buli ni Sufi saya rasa pernah duduk asrama. Saya pun pernah duduk asrama, kan. Buli ni maksudnya ialah ketuk tetapi. Yalah. Kau basuh baju aku, masak Maggi, itu buli, kan. Tetapi apabila pukul sehingga memang nak patah-patah tulang badan, lebam, anggota dalam badan pun cedera, itu maksudnya bunuh, kan. Bukan buli, ini kes bunuh. Satu. Kedua ialah ia bukan kes lawan buli, tak. Ia lawan undang-undang 2 darjat. Maksud saya apa ialah nyawa anak yang bapa dia tak tahu siapa, mak dia tak tahu siapa, orang biasa marhain tidak ada nilai. Kalau bapa saudara orang hebat, menteri, juga pasukan keselamatan ke siapa ke, kan, bukan kata nyawa dia bernilai, dia cabut nyawa orang pun tak apa, dilindungi, kan. Kan itu akhirnya saya berpusing bahawa saya diberi dengan pelbagai maklumat. Saya sangat terkejut apabila mula-mula bagaimana Justice for Zara ni, orang cakap tak ada apa pun, semua orang datang Sabah tengok tak ada apa, kan. Macam kurang sikit. Orang Sabah diugut. Apabila masuk ke mahkamah, dia bagi kononnya gag order. Jadi semua orang tak boleh cakap Justice for Zara. Tapi kena faham, undercurrent ni dia sangat mengguris hati. Apa yang berlaku ialah sekumpul ini cerita di mahkamah dah banyaklah, macam mana telefon pun dipadamkan, itulah inilah, yang kita fikir kalau bukan sesuatu atau bukan dilindungi, kenapa begitu sekali? Satu. Kedua ialah ada banyak kes melibatkan kanak-kanak atau remaja bawah umur sebelum ini. Masuk di TV, masuk dia surat gambar, tak ada masalah, kan. Tapi kenapa kali ini dilindungi? Rupanya antara nama-nama yang popular disebut itu tidak terlibat dalam perbicaraan di mahkamah, tidak terlibat dalam tangkapan. Ada yang cuba melindungi. Saya tak pasti dia terlibat bunuh atau tidak, itu saya tak nak komen. Tapi kenapa tiba-tiba ada satu dilindungi yang bukan saja bertukar sekolah tapi sudah berada di luar negara meneruskan pelajaran? Saya diberi gambar siapa dia ni pelajar sekolah mana, kelas mana, apa semua, kan. Lepas tu compare, dan saya disajikan dengan gambar keluarga mereka, gambar foto hari raya, pakcik, makcik, bapa dia ada dalam gambar itu, dan dia sendiri, dan dia sudah berada di luar negara. Saya jadi terkejut, ada watak menteri dalam gambar itu, dan menteri itu masih menteri kabinet sekarang. Ada watak penting dalam pasukan keselamatan yang merupakan juga dalam keluarga foto family hari raya itu. Saya tengok ada beberapa watak penting yang ada aturan gitu gini sampailah ke peringkat atas. Dan saya masih di peringkat perbincangan dengan Rafiq, kerana Rafiq datang malam tadi, kita bincang beberapa perkara, dan saya janji saya mungkin berisiko mendedahkan sama ada tidak boleh datang Sabah lagi ataupun tidak boleh keluar Sabah langsung. Ada dua. Tetapi demi kebenaran, insya-Allah sehari dua ini kita akan buat pendedahan ini. Dan inilah nasib orang Sabah. Kamu tidak berdosa. Miskin itu bukan satu dosa. Betul. Susah itu bukan satu dosa. Kamu jadi anak Sabah itu bukan satu dosa. Tetapi kamu bodoh dan tidak melawan itu adalah satu dosa terhadap keturunan kamu nanti. Maka Sabah kena bangkit. Ini peluang terbaik.